Semakin ramai yang dah mula terima bayaran untuk fasa ketiga dan fasa keempat STR 2026. Baki 2 fasa lagi untuk STR 2026. Tapi harus diingatkan, bayaran yang sedang dilakukan sekarang ini adalah bayaran secara tunai, agihan secara tunai untuk mereka yang berada di kawasan pedalaman perkampungan orang asli di Semenanjung Malaysia. Kemudian bakal menyusul juga di Sabah dan Sarawak. Tapi harus diingatkan sekali lagi, hanyalah di kawasan pedalaman sahaja. Seperti kebiasaannya, agihan dilakukan kepada mereka awal untuk memberi laluan kepada mereka kerana mereka ini mempunyai kesukaran untuk akses ke ATM machine yang berhampiran, ke bank yang berhampiran. Mungkin kedudukan lokasi mereka itu berada jauh di kawasan pedalaman, jadi memerlukan masa yang berjam-jam, mungkin sampai ke 1 hari untuk pergi ke kawasan ataupun pekan yang berhampiran dengan mereka. Jadi untuk membantu mereka ini telah pun dimudahkan urusan dengan pihak Kementerian Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri pergi menyantuni mereka untuk mengagihkan bayaran secara tunai, yang mana termasuk juga untuk bayaran fasa ketiga dan fasa keempat. Selain daripada mereka yang berada di kawasan pedalaman ini, untuk anda bayaran hanya akan dilakukan, dijangkakan pada bulan Ogos untuk bayaran fasa ketiga dan bayaran fasa keempat pada bulan November 2026 nanti. Jadi sekarang ini kalau anda lihat ada yang up status mengatakan dah terima bayaran fasa ketiga dan fasa keempat, kalau anda semak kembali, berkemungkinan besar mereka adalah yang tinggal di kawasan pedalaman. Kerana selain daripada itu, belum lagi ada agihan bayaran dilakukan untuk fasa ketiga maupun fasa keempat. Dari semasa ke semasa, anda boleh log masuk ke dalam MySTR di bantuantunai.hasil.gov.my.